wabarakatuh. Alright, okay, kita nak sambung yang hari tu editing. Kalau ikutkan based on pada yang tutorial yang saya bayar itu, saya ada sentuh sikit lah masa kita dah buat potong-potong tu, saya ada sentuh sikit berkaitan dengan color grading, betul? Betul. Okay, tapi yang color grading tu tak apa, itu kemudian. Sebab itu kelas lain. Yang color grading awak ni memang ada satu kelas khas lah untuk yang color grading lah. Okay, so kita nak sambung based on pada yang kita punya video saya dah bagi pada awak tu. Alright, jap. Windows. Okay. Right. Okay, boleh nampak kat skrin tak? Boleh sir. Alright, okay. So, dekat dalam kita punya Adobe Premiere ni, kita buat new file. Okay, maksudnya projek barulah. Okay. Lepas projek baru tu, lepas tu kita boleh import video yang saya bagi pada awak tu. Ada 3 video. Okay. Import the video tu. And then boleh terus letak video tu di atas kita punya timeline lah. Yalah. Okay, boleh letak atas timeline kita. Yang video saya bagi file awak ni adalah file 1080p lah, 1080. So supposedly dia takkan berat lah kan awak punya komputer tu. Alright, okay. So terus letak video ni dekat atas punya timeline ni. Susun ikut dia punya tu nombor dia. Video 1 dulu, lepas tu video 2, lepas tu video 3. Supaya dia tak confuse lah. Okay. Okay, so video 1 yang ni, video 2 yang makcik ni, video 3 yang ada gambar kereta tu. Right. Dah sir. Okay dah. Nurin dah? Dah. Okay, alright. Sekejap saya punya volume. Okay, alright. So, lepas kita dah letak yang ni, okay, now kita masuk dekat kita punya tab editing tu. Okay. So, boleh pergi kat sebelah kanan skrin awak tu. Awak akan jumpa yang gitulah. Cuba tengok. Kalau dia dekat assembly, kita cari, kita nak pergi kat tab editing. Ada jumpa tak tab ni? Ada. Ada, okay. So, kita masuk tab editing Okay. Now bila kita masuk dekat tab editing ni, alright, okay, macam hari tu semalam kan saya bagi tahu lepas kita dah buat kita punya transition, okay, kita dah masukkan kita punya transition tu boleh dapat kat sini tau. Dekat tab yang sama tapi dia dekat bahagian effect. Okay, kalau macam kita ada editing color effect, pergi daripada effect, nanti kita ada dekat effect ni, okay, tekan pada effect punya tab ni, nanti kita akan nampak ada video transition. Okay. So kat sini adalah video transition tu lah. Alright, okay. So nanti you guys apply lah. Tak ada masalah. So sekarang ni yang kita nak tengok adalah yang masa kita discuss semalam adalah berkaitan dengan audio. Okay. So audio ni untuk Adobe Premiere ni dia dah buat satu benda yang barulah. Tak macam Adobe Premiere yang sebelum-sebelum ni. Macam Adobe Premiere yang sebelum-sebelum ni, sekiranya kita nak main dengan audio, kita kena bawa audio ni, kita kena pindahkan ke satu software lain, kita buat, lepas tu baru kita masuk balik lah. Alright, okay. So yang video yang saya bagi awak ni adalah video yang di mana yang saya memang kita ada masalah audio sebenarnya. Okay. Masalah audio yang memang kebiasaannya selalunya kalau yang kita selalu rekod lah, kebiasaan selalu rekod yang mana kita tak jaga audio. Okay. So kalau kita tengok dekat bahagian editing ni, kalau bila kita tekan playback, okay, kita akan perasan dekat sebelah kanan ni ada, dekat sebelah kanan awak punya timeline tu, awak nampak ada audio punya level yang warna hijau tu. Ada tak?
Ada sir, ada. Alright, Ada okay. sir. So itu adalah kita punya audio level punya monitor. Okay, so audio level punya monitor supposedly dia akan ada warna hijau, warna kuning dengan warna merah. So yang normal macam saya main sekarang ni, dia akan warna hijau. Tetapi sekiranya dia menjadi kuat, maksudnya sound tu dia terlebih kuat, dia akan boleh tukar picking dia warna kuning sampailah dia cecah dekat atas point yang dia warna merah lah. So sebenarnya untuk audio ni sebenarnya kita tak boleh buat 100% menggunakan software. Maksudnya waktu ketika kita shooting tu kita dah kena jaga kita punya audio punya level. Sebab katalah for example bila kita burst kita punya audio punya level, sekejap saya tunjuk sampel lah. Contohnya for example, kalau kita punya audio level kita tu burst. Contoh burst, okay. Contoh burst dia jadi macam ni. Tak burst lagi ni. Okey. Contoh burst kalau tengok yang ni, dia akan cecah warna merah. Alright, bila dia cecah merah, sekejap saya naikkan lagi. Okey. Level contoh ni contoh saja yang asalnya tak adalah. Nampak dia dah cecah merah tu. Nampak dia tak ada picking, dia flat. Bila dia flat merah bermaksud sebenarnya audio kita ni dah ada masalah. Okey. Bila audio kita ni dah ada masalah, mungkin ada benda-benda yang sepatutnya kita nak record, kita nak rakam tak dapat rakam lah. Contohnya for example ketika waktu tengah pergi shooting, contohlah ini situasi dia. Ketika kita tengah pergi shooting, tiba-tiba ada makcik dengan berada tengah cakap, kita nak record dia punya suara, tapi because ada suara dekat kiri kanan ni menyebabkan audio kita burst, itu yang data-data audio semua hilang lah. That's why macam saya beritahu, untuk audio kita kena jaga waktu kita tengah shooting. Okay, so sebagai editor, nanti orang kata alah audio kan editor boleh buat. Betul, memang editor boleh buat, tapi editor hanya boleh buat sekiranya kita dapat audio yang clean, audio yang bersih lah. Bersih maksudnya tak ada banyak noise, tak ada banyak leak, okay? Tak ada lubang sana, tak ada lubang sini, tak ada burst. Kat situ kita boleh refine dan kita boleh make sure audio yang kita capture tu akan betul-betul solid. Alright, okay. So macam for example footage yang saya bagi pada awak tu, audio dia memang dah saya level kan. Okay, dia tak terlampau rendah. Okay, dan dia tak terlampau kuat. Memang cantik lah. Alright, okay. So bila kita dah dapat audio kita cantik, now kita nak alter kita punya audio. Okay, kita nak alter kita punya audio lah, di mana kita nak cuba refine kita punya audio tu supaya kita boleh make sure kita boleh do adjustment lah. Okay, so untuk kita main dengan audio kita adalah first, kalau awak tengok dekat sebelah kiri screen awak tu, sebelah kiri screen tu, awak akan ada atas tu dia tulis effect control punya tab tu. Ada tak? Ada. Okey. Dekat effect control punya tab tu, awak tengok dekat bawah dia tu, awak akan jumpa ada video punya tab dan juga ada audio punya tab. Ada kan? Ada. Okey. So dekat bahagian audio ni, kalau perasan dia ada satu tu, dekat bahagian audio tu awak akan jumpa dia ada bypass dan juga level. Ada? Bypass dan level. Ada tak? Kalau tak ada, macam yang dekat volume tu, tekan arrow sebelum perkataan effects tu, nanti awak akan jumpa ada lagi item dekat bawah dia. Ada? Ada sir, ada. Jumpa Jumpa. Alright. Okay. So secara standardnya, sekiranya kalau kita nak naikkan kita punya volume, kita boleh pilih je mana-mana footage. Lepas tu kan awak nampak ada 0.0 dB. Okay. So kita boleh naikkan kita punya dB. Itu secara standard lah. Tetapi sebenarnya, alright, yang sebenarnya yang untuk terbaik adalah kita jangan guna yang sini, sebab ini adalah yang kata yang basic-basic lah. Kita kena pergi satu lagi page yang lain. Okay. So bila kita dah settle kita punya ni lah, kita dah masukkan kita punya footage semua ni, now kita nak main audio, apa kita kena buat? Kita pergi yang dekat step sebelah kanan tu,
Yang tadi tu, yang kita ambil assembly editing tu, color, awak pergi cari tab audio. Jumpa tab audio? Jumpa ke? Okey, Jumpa, klik jumpa. pada tab audio tu. Okey. Bila kita klik pada tab audio, dia akan bawa kita pergi satu page yang lain lah. Okey, yang di mana sebelah kanan awak tu dia ada satu tab yang dikenali sebagai essential sound. Okey, essential sound tu yang di mana kita boleh assign kita punya footage tu. Okey. Kita boleh assign kita punya footage tu. Okey, footage kita tu nakkan audio tu jadi macam mana. Okey, kalau awak tengok kat sini ada 4. Dialog, music, SFX dan juga ambience. Okey. So sekiranya dalam footage kita ni, contoh yang this one ke ataupun this one ada dialog, so kita boleh klik dialog. So nanti dia akan terus adjust kita punya audio untuk dia bagi setting-setting untuk kita nak fokuskan pada dialog semata-mata. Okey? Ataupun nombor 2, sekiranya macam for example kita ada masukkan music background ataupun kita ada import music daripada luar, kita boleh tap music, kita ambil tab music. Bila kita tap music, dia akan bagi adjustment punya setting untuk kita adjust music sahaja. Okey? Dan sekiranya kalau kita ada main SFX ni lah maksudnya awak bubur effects lah, kita bubur benda meletup lah ataupun ada ni dan sebagainya, kita ambil SFX. Nanti dia akan bagi setting SFX dan sebagainya. Dan last sekali kita ada ambience. Ambience ni adalah kita punya sound environment kita yang ada ni lah. Okay. So kita nak environment sound kita ni okey ke tak okey ke macam mana, kita boleh pilih yang environment punya sound. Okay. Contohnya disebabkan footage yang saya bagi pada awak ni, dia tak ada dia tak ada dialog. Okay, so jadi kita tak boleh pilih dialog. So dia more on kepada environment. Okay, kalau kita dengar balik pada environment tu, contoh for example video yang nombor 1 ni bila saya playback balik, kita ada dengar awal-awal tu ada bunyi azan, lepas tu ada bunyi orang tengah bercakap, betul? Perasan tak? Betul. Alright. Okay, now kita nak refine, kita nak adjust. Okay, so kita select pada kita punya video 1. Okay, lepas kita select pada video 1, kita pergi dekat kita punya tab essential ni, kita select ambience. Okay, once kita select ambience, nanti dia akan keluar all the preset yang ada lah, yang dia available untuk kita guna pakai. Alright, okay. Contoh macam for example, dekat sini, dia dah bagi kat sini yang atas tu, video 1, ambient, kita select ambient, lepas tu dia ada bagi preset. Okay, nampak tak ada perkataan preset tu? Jumpa tak? Jumpa. Okay. Cuba tengok dekat preset tu. Apa dia bagi? Dia akan bagi ada focus, from outside, room tone dan juga wide dan juga deep. Okay, so sekarang ni kita sebagai editor, kita kena tahu kita nak kita punya sound tu bunyi dia macam mana. Dia bergema ke? Ataupun kita nak dia open ke? Ataupun kita nak dia ada room punya effect ke dan sebagainya, kita boleh try to adjust lah. Contohnya for example, saya ambil yang focus. Okay, so kita select. Yang ni kita pakai preset dulu, kita belum custom So saya select focus. Bila saya dah select focus, kita playback balik kita punya audio, kita dengar balik. Okay, cuba awak perasan apa beza yang first dengan second tu, yang lepas kita dah pakai focus. Dapat dengar tak beza dia? So, saya nak cakap saya punya lain. Awak punya lain macam mana? Dia keluar apa? Yang SFX yang apa semua saya cakap tu semua tak ada. Tak ada Dia ada lah. Saya punya
Dia ada apa? Stepnya mula enhance speech. Lepas tu loudness. Repair, clarify dan creative. Jap. Cuba awak share screen awak tu. Awak sekarang ni online pakai telefon betul? Pakai tab. Pakai tab awak ada kamera kan? Cuba buka kamera tu, lepas tu tunjuk yang screen awak punya laptop jap. Jap. Awak punya 2000 apa? 2022 eh? 25. Okey, kita tengok jap. Dia ada clear audio type tak? Jap. Ha? Bukan. Cuba tengok belah kanan. Bukan, belah kanan. Yang lepas kita pilih, bukan? Belah kanan skrin awak tu. Lepas yang kita pilih tadi, yang kita masuk audio tadi tu. Belah kanan. Itu kiri. Belah kanan. Belah kanan lagi. Kanan lagi. Kanan lagi. Kanan lagi. Tu. Nampak tu? Okey, saya nak tengok essential audio awak tu. Okey. So essential audio, dia ada loudness, repair, clarity. Okey, dialog tu cuba tukar balik. Tekan clear audio type tu. Nampak tak perkataan clear audio type tu? Tekan. Nampak? Lepas tu kan ada yang ambient tu. Ni sama tadi. Nampak dialog, music, SFX, ambient. Ambil ambient. Okey. Lepas tu pergi kat preset tu. Lepas tu kan default tu tekan. Nampak focus. Tu. Dia sama je. Cuma awak punya design tu lain. Alright? Okay. Okay, kita sambung Alright, okay. Cuba dengar sebelum kita apply focus tu dengan selepas kita apply focus. Ada beza tak? Ada beza tak? Yang sebelum dengan selepas? Dia tone down kot bunyi dia. Dia betul. Dia akan tone down sikit lah dia punya bunyi dia, betul? Alright. Okay. Maksudnya, so dia bagi kita a very clean, cantik lah dia punya tu. Kalau kita nak fokus lah. Okay, now sekarang ni daripada fokus tu, cuba kita tukar, kita ambil yang room tone. Okay. Kita tengok apa yang dia bagi room tone ni. Okay. Sama tak macam yang atas tu, fokus tu? Ada beza tak? Ada. Okay, dekat room tone tu, lepas kita pakai room tone, awak tengok dekat bawah, dekat bahagian kreatif tu, dia ada satu lagi preset. Nama dia room ambience. Okay, dekat dalam room ambience tu, kita boleh ambil. Kita nak room kita tu besar mana? Large room, outside ambient, ataupun wind effect. Contoh, for example, saya ambil large room. Okay. Bila saya ambil large room, bawah tu ada perkataan amount. Amount tu saya boleh adjust lagi. Saya nak room tu sound dia macam mana. Contoh, for example, dia bagi dekat sini adalah 1.9. So, saya dengar dulu 1.9. Dia punya effect dia. Okay, now saya convertkan dia ni. Daripada 1.9 ni, saya naikkan dia maksimum. Jadi 10. Okay, bila saya playback balik. Cuba awak dengar dia punya sound dia macam mana. Ada efek tak? Ada beza tak dia punya efek dia? Ada beza. Alright. Okay.
So dekat sini kita boleh pilih what kind of effects yang kita rasa kita nak apply. Okay. Macam for example saya ambil outside punya ambient, dia jadi lain. Okay. Kalau saya ambil room punya ambient tadi, dan kalau saya ambil wind effect, bila saya masuk wind effect, dia akan bagi a different punya effects pada kita punya audio daripada audio yang original. Okay. So kalau macam untuk ambience ni, dia ada banyak bahagian yang kita boleh ambil lah. Contoh for example kita nak fokus, kita nak wide, deep dan kita nak sebagainya. For example kalau saya ambil wide and deep tu, dekat situ pun saya boleh adjust dekat saya punya tu. Saya naikkan dia punya amount dia. Bila saya playback balik, saya terasa dia punya ruangan dia besar. Okay, berbanding tadi kan bila fokus kan kita dengar clear cut. Macam fokus, bila fokus kita dengar suara kita, kita dapat dengar sharp sikit. Tapi bila kita ambil wide and deep ni, kita akan dengar sound tu dia macam jauh ke belakang. Okay, sorry. Wide and deep ni saya ambil ni, saya adjust. Okay, dia ke belakang, sound dia ke belakang. Okay. So dekat sini kita boleh refine balik apa jenis sound yang kita nak pakai based on pada situasi yang kita nak adjust lah. Okay. So dalam masa yang sama, kalau tengok lepas kita dah do adjustment semua tu, cuba tengok dekat yang bawah tu. Bawah tu awak akan dapat situ dia tulis clip volume. Okay. Clip volume dia bagi tahu level lah. Ini sama macam belah kanan tadi. So dia akan setkan 00 dB. So kita boleh naikkan lah. Kalau kita suara ataupun audio tu kita dengar terlampau slow, kita boleh naikkan. Okay. Contoh for example saya naikkan pada 0 tu, saya naikkan 4. Okay. So bila saya playback balik tadi, so effect tu akan jadi lebih kuat lah. Sebab kita dah naikkan volume, dalam masa sama kita apply effects pada kita punya audio kita. Alright, okay. Itu adalah first kita punya audio setting yang pertama, yang di mana kita menggunakan ambient. Alright, okay. Boleh? Boleh. Boleh sir. Alright, okay, now kita pergi pada footage yang kedua. Okay. Bila kita pergi footage yang kedua, kita playback dulu Okay, bila kita playback, kita dengar macam ada orang cakap. Banyak lah orang cakap. Okay. So, kita assume yang footage kita ni sebenarnya ada orang nak berdialog. Okay, dekat belakang tu adalah bunyi orang bersembang-sembang lah. So, apa kita nak buat? Kita nak buat noise cancellation. Noise cancellation tu adalah kita nak buang dia punya noise. Okay. So, untuk buang dia punya noise, kita, contoh for example yang this one lah. Sebenarnya, sepatutnya saya kena bagi footage yang ada dialog. Tapi saya tak ada sample footage yang ada dialog. So, jadi saya bagi yang ni lah. Assume lah. Kita assume yang footage ni ada dialog. So, apa kita nak buat? Kita select kita punya footage. Kita pergi dekat bahagian dialog. Okay. Kita klik pada bahagian dialog. Okay. Bila kita klik pada bahagian dialog. Okay. Kita nampak dia ada lagi banyak option. Banyak gila option kat sini. Alright. Okay. So, kita akan pergi one by one. Okay. Lepas kita pergi dialog, kita tengok dekat bahagian preset. Okay, pergi dekat bahagian preset tu, kita akan dapat a lot of effects ataupun option yang dia bagi. Background wala-wala, balance female voice, balance male voice, clean up noise dialogue, from outside building, from radio, from telephone, from television, from large dan macam-macam lah. Yang bawah sekali tu kita ada podcast punya voice. Okay. So dekat sini dia dah bagi tahu kita option yang di mana kita nak sound audio ataupun kita punya dialog kita ni berbunyi macam mana. Okey. Macam saya bagi tahu tadi, yang ni kita kena assume dia ada dialog. So dekat belakang tu ada noise. So apa kita nak buat sekarang ni adalah kita nak buang dia punya noise. Okey. So untuk buang dia punya noise, kita pergi yang dekat bawah tu kalau perasan. Kita ada yang balance. Lepas tu ada satu tu dekat bahagian tu kita clean up noise dialogue. Okay.
So kita ambil yang clean up noise dialog tu. Bila kita ambil clean up noise dialog, okay, so basically sebenarnya dia dah cuba buang noise yang ada. So now mari kita playback balik audio kita yang tadi. Okay, noise dah makin kurang lah berbanding yang macam mula-mula tadi. Okay, dia dah kurang kita punya noise. Lagi sekali. Okay, ini adalah sebelum. Contohnya lah, ini adalah sebelum. Okay. Dan ini adalah selepas. Okay, cuba awak dengar balik. Sebelum dengan selepas, tengok. Ada beza tak? Ada beza. Fikri punya? Ada. Right, okay. So, dekat situ kita dah nampak memang ada perbezaan dekat situ lah. So, bayangkanlah ada contoh, for example, kadang-kadang bila kita buat scene recording, diorang buat scene recording, diorang ada dialog. Lepas ada dialog, lepas tu dekat yang kita recording tu adalah bunyi motor lalu lah, bunyi kipas angin lah, bunyi lagi apa bunyi pagar lah dan sebagainya. Dia boleh hilangkan. Tapi dia bukan hilang sepenuhnya lah. Dia cuma reduce je yang sound tu. That's why macam saya bagi tahu waktu kita tengah membuat rakaman tu adalah lebih baik waktu kita buat rakaman tu kita dah clean up kita punya voice. Okay. Maksudnya jangan bagi ada bunyi pelik-pelik lah. Macam sekadar macam bunyi-bunyi kipas, angin dan sebagainya. Yang tu kita boleh clean lah. So nanti dia akan cleankan semua bunyi noise tu. Alright. Okay. Contohnya for example, kita dah pakai yang clean up noise dialog ni. Okay. Kita dah pakai clean up noise dialog. Okay. Lepas tu kita rasa macam tak cukup lah. Kita nak clarity kan lagi kita punya volume dia. Okay. So kita boleh pergi dekat sebelah bawah tu, awak nampak dia ada loudness, dia dah check. Lepas tu ada repair pun dia dah check. Lepas tu ada perkataan clarity yang dia tak check lagi tu. So kita boleh check box tu. Lepas kita check box clarity tu, dia akan bagi option lain dekat situ, yang di mana ada dynamic dengan EQ. Okay. So dekat clarity ni kita boleh refine lagi. Contoh for example, saya nak sound saya dynamic, saya boleh tekan dekat sini. Dan bawah tu ada satu button, dia tulis tu reanalyze. Okay. Kita boleh tekan button reanalyze untuk kita analyze balik kita punya audio. Ataupun kalau kita nak adjust kita punya audio kita tu nak lebih fokus, kita boleh naikkan lah kita punya slider bar tu. Daripada 4 tu jadikan 8. Okay. So bila kita playback balik, kita tengok dia akan cuba analyze audio yang ada dialog. Okay, dia akan cuba analyze audio yang ada dialog dan dia akan fokuskan pada dialog. Tapi ni tak ada sampel. Kejap lagi kan saya cuba send dekat dengan awak untuk bagi yang ada dialog dan kita cuba adjust yang ada dialog tu lah. Okay. Yang ni kita follow through dulu. Okay. Lepas tu bawah tu kita perasan ada lagi EQ. Equalizer. Kita juga boleh pakai equalizer yang mana kita nak. Okay. Kita nak intercom ke, kita nak old phone ke dan sebagainya. Contohnya for example, saya pakai yang the public radio sound. Okay. So the public radio sound ni, saya klik dekat situ the public radio sound. Okay. So bila saya playback balik, kita dengar audio dia. Kita akan dengar audio dia macam audio dia daripada radio lah. Ataupun nak bagi lagi macam radio tu, kita boleh pakai O radio. Bila kita pakai O radio, kita akan dengar effects dia macam dia dekat dalam radio. Ataupun macam for example, awak tengok, aku nak buat effect ni macam orang tengah dalam telefon lah. So kita ambil on the telephone. Bila ambil on the telephone, kita dengar balik, kita akan dengar macam mana bunyi orang yang kat sebelah pihak yang kita sedang telefon tu lah. Kita akan dapat bunyi macam bunyi telefon tu. Alright.
Okay. So sekarang ni cuba awak try. Try tengok efek yang ada tu, efek-efek yang ada. Cuba dengar setiap satu tu, tengok. Dapatkan dia punya apa tu? Dengar dia punya efek setiap satu tu macam mana. Apa perbezaan dia. Sementara saya apa tu hantar video satu lagi ni. Saya hantar video kat Telegram boleh? Nanti you guys download ke daripada Telegram boleh? Boleh saya boleh. Sekejap Okey, saya dah hantar video kat Telegram. Cuba download dulu video tu. Okey. Download dulu video Telegram. Download dulu video tu. Lepas tu masukkan video tu dekat dalam awak punya Adobe Premiere. Okey. Sekejap saya share balik screen. Okey, so ambil video tu, letak dekat yang selepas video nombor 3. Okey, dah. Semua dah download video. Kejap sebelum. Okey, tak apa. Download dulu. Kita break 5 minit jap. Sementara bagi Nurin download dulu video. Dah rasa? Dah masukkan dalam Adobe Premiere. Dah. Okey, alright. Okey. So kita continue. Okey, ini adalah video yang saya ambil hari tu. Yang masa kita ada buat rakaman dekat ni. So kita playback dulu Action. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafiq Nasfid sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan saya dalam telemovie 30 juzuk terakhir Ahad ini hanya di TV Al-Hijrah. Cut. Okay, kita set. Okey, kita dengar balik Syafiq Nasfid sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan saya dalam Kalau perasan, satu dia punya audio dia agak macam kembang.
Okey, sebab dia satu adalah saya tak pasang mikrofon kepada dia. Saya capture menggunakan telefon saya sajalah. Okey. Alright, dia kembang. Yang kedua, kalau perasan awak dengar balik dekat belakang tu ada bunyi cengkerik. Betul? Betul, sir. Okay, now sekarang ni kita nak repair audio ni. Kita nak repair audio ni, kita nak buang dia punya noise dan kita nak bagi sound dia lebih fokus. Okay, so kita select pada kita punya footage ni, kita pergi pada dialog. Okay, so kita pergi pada dialog. Lepas tu preset tu kita ambil clean up noise dialog dulu. Okay, alright, lepas ambil clean up noise dialog, kita dengar balik. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafinas Fit sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan saya dalam telemovie 30 juzuk terakhir Ahad ini hanya di TV Alizra. Okey. Kalau perasan lepas kita ambil clean up noise dialog tu, bunyi cengkerik tu hilang. Tak ada dah bunyi cengkerik. Kita hanya dengar bunyi dia punya dialog sahaja. Betul? Hai, Assalamualaikum. Saya Syafinas Fit sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan saya dalam telemovie 30 juzuk Betul. terakhir. Betul Alright. Okay, now bila dah clean up kita punya dialog tu, okay, barulah kita pergi yang tadi saya beritahu tadi, clarity tu. Okay, kita klik pada clarity tu. Alright, kita ambil dynamic. Okay, kita fokuskan kepada kita punya audio punya sound tu lah. So daripada 4 tadi saya jadikan 8. Kita dengar balik. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafinas Fit sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan saya dalam telemovie 30 juzuk terakhir Ahad ini hanya di TV Alizra. Tapi kita akan dengar balik bunyi cengkerik tadi balik. Okey. Sebab dia dah tarik balik kita punya audio tu. Jadi kembang sikit. Okey. So kita tak boleh drag sampai 8. Mungkin daripada 4 tu kita boleh adjustkan dia jadi 4 lebih, something like that lah. Saya Syafinas Fit sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan saya dalam telemovie 30 juzuk terakhir Ahad ini hanya di TV Alizra. Oh, dengar balik juga bunyi cengkerik tu. Kalau macam tu kita tak boleh pakai dynamic ni. Okey. Kalau kita nak pakai dynamic tu mungkin kita boleh reanalyze. So jadi apa yang kita boleh buat? Kita cuba reanalyze balik. Saya tekan yang reanalyze tu, tengok ada effect tak? Okey, so dia tak bagi kita reanalyze. So dynamic ni kita tak boleh pakai sebab clarity dia tak berapa cantik. Okey. So kita maintain lagi, maksudnya clean up noise tu. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafinas. Okay, now kita nak gunakan kita punya equalizer. Okay. So kita nak gunakan equalizer kita ni. Kita nak fokuskan pada dia punya audio dia. So dekat dia punya audio tu, yang dia setkan sini sebagai intercom. So saya ambil, saya pakai yang bawah sekali iaitu vocal present. Okay. So bila saya playback balik. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafinas Fit sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan Dengar lakonan tak? saya dalam telemovie 30 juzuk terakhir Ahad ini hanya di TV Alizra. Audio dia lebih clean lah, lebih solid. So saya naikkan amount dia jadi dalam 6. Assalamualaikum, saya Syafinas Fit sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan saya dalam telemovie 30 juzuk terakhir Ahad ini hanya di TV Alizra. Alright, okay. Dan lepas kita dah adjust tu, bawah tu kita ada enhance speech. Okay, kita boleh juga pakai bawah tu untuk kita enhance kita punya speech lah. Okay, kita nak ambil dia high tone ke low tone. So saya maintain dia sebagai high tone. Hai, Assalamualaikum, saya Syafinas Fit sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan saya dalam telemovie 30 juzuk terakhir Ahad ini hanya di TV Alizra. Okay, so kita boleh readjust lah kita nak pakai yang mana. Okay, so katalah macam for example, dekat sini kita dah dapat a very clean punya audio. Daripada awal-awal tadi kan dia macam tenggelam dan sebagainya. Dekat sini kita boleh dengar. Hai, Assalamualaikum, saya Syafinas Fit sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk Okay, dia dah very clean lah dekat sini. So, cuma sekiranya kita rasa macam tak berpuas hati lagi, kita boleh return balik naik atas. Kita return balik naik atas, kita pergi balik pada preset. Kita pergi balik pada preset. Kita boleh adjust daripada preset yang awal ni. Okay, kita adjust pada preset yang awal ni. Yang di mana dekat situ kalau perasan dia ada option-option yang lain. Okay, kita ada podcast voice. Kita ada balance male voice. Contohnya for example saya ambil balance male voice. Saya tekan situ balance male voice. Okay, saya playback balik. Hai, Assalamualaikum, saya
saya Syafin Asfid sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan saya dalam telemovie 30 juzuk terakhir Ahad ini hanya di TV Al-Hijrah. Okay, so dia akan boost up kita punya audio. Dekat equalizer ni pun kita boleh readjust balik kalau kita rasa macam tak sesuai. Kita pakai saya pakai yang apa tu, vocal. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafin Asfid sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan saya dalam telemovie 30 juzuk terakhir Ahad ini hanya di TV Al-Hijrah. Okay, dekat situ kita boleh adjust lah. Kalau macam for example, kalau kita malas pakai balance male voice tu, saya boleh terus pakai podcast voice. Dekat preset tu saya pakai podcast voice. Dan bila saya dengar balik, Hai, Assalamualaikum. Saya Syafin Asfid sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan saya dalam telemovie 30 juzuk terakhir Ahad ini hanya di TV Al-Hijrah. okay, so kita akan dapat clean up voice yang sangat-sangat clean up. Okay, kalau compare daripada mula-mula awal tadi dengan sekarang ni, kalau kita macam for example saya pakai default. Default ni dia bagi yang original lah. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafin Asfid. Nampak sound dia lari. Tapi bila kita pakai yang lain daripada yang lain tu, Hai, Assalamualaikum. Saya Syafin Asfid sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan saya dalam telemovie 30 juzuk terakhir Ahad ini hanya di TV Al-Hijrah. okay, so kita akan dapat a very clean punya sound. Okay, so dekat dalam kita punya audio adjustment tu, okay, dekat dalam kita punya dialog tu, sebenarnya banyak benda kita boleh buat lah. Okay, untuk kita nak adjust kita punya audio, kita nak repair ke, kita nak adjust dia punya loudness ke dan sebagainya. Ni adalah yang standard yang kita boleh buat lah. Okay, so maksudnya sekiranya kalau kita ada a good punya mikrofon, ni sebab saya rekod menggunakan telefon. Dan telefon saya jarak dengan dia memang agak jauh sebenarnya. Dan awak tengok, kalau awak tengok environment dia environment dekat dalam bilik. Dia kat dalam bilik, sebenarnya dekat belakang masjid ni. Tapi dia macam dia ruang yang bergaung lah. So bila dia cakap, bunyi tu akan jadi gaung. Jadi bunyi tak solid. Okay, so jadi kalau menggunakan telefon saya, ini adalah maksimum yang kita boleh repair dekat kita punya audio. Tetapi kena ingatlah macam saya beritahu, whenever kita main audio, kita nak jadi editor audio, kita kena make sure orang yang record kita punya video tu, dia kena bagi kita clean audio. Clean audio maksudnya tak adalah bunyi-bunyi dan sebagainya, supaya kita akan dapat dia punya suara dia lebih solid berbanding dengan yang kita ada sekarang ni lah. Okay, that's why kadang-kadang bila kita main kita punya audio ni, dia tak boleh bergantung pada software. Sebab software ni dia ada limitation dia. Dia tak semua benda dia boleh adjust. Okay, sometimes kita kena, waktu kita tengah buat recording tu adalah yang paling penting supaya kita dapat a very good punya audio. Mungkin salah satunya adalah audio sendiri. Dan yang keduanya, dekat dalam saya punya telefon lah. Telefon saya ni dan juga mana-mana kamera kebanyakannya kamera ni, bila kita combinekan antara audio dengan video ni, dia punya format dia selalunya audio ni dia akan compress. Bila dia compress, dia akan ada lossless lah. Dia akan ada lossless. Dia akan ada loss sikit dia punya data-data yang menyebabkan audio tu jadi tak cantik. Okay, tapi sekiranya macam for example, suara dia ni memang saya pakai clip mic ataupun environment dia cantik, suara dia kita akan dapat clean, kita boleh alter dan kita akan dapat a very sharp punya audio lah kalau kita menggunakan dialog. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafin Asfid sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan saya dalam telemovie 30 juzuk terakhir Ahad ini hanya di TV Al-Hijrah. Okay, so kalau kita dengar ni dia macam masih lagi bergaung lah. Tapi kita boleh bagi solid lah. Kalau kita nak bagi solid dia punya audio dia. Tapi kita kena try one by one lah. Kena tengok which one yang kita rasa bersesuaian. Mungkin for example macam ni, sound dia macam lush room, saya boleh tukar kepada small room. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafin. Tengok dia punya apa efek yang dia akan bagilah. Tengok. Assalamualaikum. Saya Syafin Asfid sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan saya dalam telemovie 30 juzuk terakhir Ahad ini hanya di. Okay, so kita boleh refine Saya Syafin Asfid. yang mana kita rasa bersesuaian. Okay, jap, cuba saya try over intercom ni. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafin Asfid. Okay, ni tak best. Kalau pakai clean up voice tadi tu pun
saya Syafina Speed sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan Ni saya dihilangkan dalam noise, Telemovie. betul. Tapi suara dia tak clarify lah. So mungkin kita adjust, kita boleh pakai Hai, Assalamualaikum. Saya Syafina Speed sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan saya dalam Telemovie 30 juzuk terakhir. okey, dah dapat yang ni. Mungkin saya naikkan volume tadi, level dia. Saya naikkan daripada 0 tu, saya jadikan dia 4. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafina Speed sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan saya dalam Telemovie 30 juzuk terakhir Ahad ini hanya di TV Alizra. Okey. So dia punya sound solid sikit lah. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafina Speed sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan saya dalam Telemovie 30 juzuk terakhir Ahad ini hanya di TV Alizra. Okey. Banding daripada original. Dah adjust ni. So kita boleh lah. Nak tambah lagi, kita boleh pergi kat bahagian kreatif ni. Cuba tengok kat bahagian kreatif ni. Jumpa tak ada bahagian kreatif bawah dia? Yang bawah enhance speech tu, ada bahagian kreatif tu. Cuba tekan dekat bahagian kreatif tu. So kita boleh masukkan reverb. Dan kita boleh adjust kita punya voice kita tu, kita nak macam mana. Alright, okay. So Hai, Assalamualaikum. Saya Syafina Speed sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan saya dalam Telemovie 30 juzuk terakhir Ahad ini hanya di TV Alizra. Cut. okay. Yang makan ni kena gigi-gigi ke Isap? Assalamualaikum. Saya Syafina Speed sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan saya dalam Telemovie 30 juzuk terakhir Ahad ini hanya di TV Alizra. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafina Speed sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan saya dalam Telemovie 30 juzuk terakhir. So dekat sini you guys kena try out. Okay. So mana yang boleh repair Hai, balik. Assalamualaikum. Saya Syafina Speed sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan saya dalam Telemovie 30 juzuk terakhir Ahad ini hanya di TV Alizra. Okay, so far saya pakai ni okey lah. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafina Speed sebagai Rafiq. Okay, saya ambil kreatif, saya pakai thicken voice dan saya setkan dia kepada 5.5. Okay, dia punya volume dia lah, amount dia 5.5. So bila 5.5 ni, bila saya setkan volume dia, dia punya sound dia lebih clean lah berbanding daripada mula-mula Hai, dia. Assalamualaikum. Saya Syafina Speed sebagai Rafiq. Jangan lupa untuk saksikan lakonan saya dalam Telemovie 30 juzuk terakhir Ahad ini hanya di TV Alizra. Okay, so dekat sini kita dapat clean up kita punya voice. Okay, so sekiranya dalam kita punya video ataupun kita punya dokumentari, dia tak semestinya video lah. Contohnya for example, bila kita nak buat animasi, okay, dalam footage awak ada animasi, lepas tu voice over tu awak record kemudian. Voice over tu kita boleh pakai benda yang sama untuk kita alter, untuk kita make sure kita punya audio tu jadi cantik lah. Alright, okay. So dekat sini itulah cara untuk kita nak edit kita punya audio. Okay, kita pergi dekat audio kita punya tab tu. Lepas kita pergi pada audio kita punya tab, audio tab tu, dekat situlah kita boleh refine. Kita nak pakai kita punya audio kita ni yang mana supaya kita akan dapat a very good dan a very clean punya audio. Alright, itu cara dia. Okay, now. Okay, so ada satu lagi footage yang belum ada clean audio lagi ni. Kita tak clean audio. Tadi yang ni kita dah clean. Okay, yang ni belum lagi ada clean audio. Yang gambar yang ada footage creator tu. Okay, so kita playback balik. Dekat sini ada macam-macam bunyi. Ada bunyi angin, bunyi kereta, bunyi orang tuntang-tuntang masak dan sebagainya. Okay, so sekarang ni apa saya nak buat? Okay, cuba clean upkan audio yang dekat dalam kita punya ni, dalam footage yang ni. Cuba clean upkan audio ni supaya kita dengar, kita akan dengar apa yang kita patut dengar je. Macam for example dalam visual ni, kita sepatutnya dengar bunyi kereta, dengar bunyi motor. Sepatutnya benda yang patut kita dengar je. Bunyi yang tak sepatut dengar tu cuba clean upkan, tengok. Cuba try dulu.
Okey, boleh? Boleh tak Ejaz? Awak punya audio tu. Okey. Ambient. Okey, so saya ambil yang ambient, saya ambil from outside. Okey. From outside. Lepas tu dekat yang dia punya creative tu, saya ambil wind effects. Okey. So dia punya tone, dia punya audio dia dah tone down sikit lah, berbanding dengan yang asalnya tadi So yang ujung tu kalau pasal dengan bunyi motor tu, bunyi motor tu kita boleh cut, kita boleh buang. So ducking tu macam mana? Okey, ducking tu sekiranya, contohnya for example, kita masukkan music background ataupun kita masukkan macam bunyi ni, dan atas bunyi kita ni ada, kita letak audio yang kita punya voice over lah. Bila kita letak voice over, bila kita pilih ducking tu, kita select ducking tu, waktu ketika voice over tu ada, nanti dia akan tone, dia akan turunkan volume ni automatic. Itu kita panggil ducking. Selalu kan macam kita bila kita tengok video kan dia pasang music background, tapi bila time orang cakap tu music background tu dia turun sendiri. Awal-awal dulu benda tu dia kena buat secara manual. Tapi bila dah masuk, dia dah ada, kita ada processing dan sebagainya, benda tu automatically jadi auto lah. So dalam sistem ni bila kita masukkan kita punya voice over, nanti bila kita pilih footage-footage yang ada ducking ni, nanti dia dekat bahagian part yang ada voice over tu, automatically sound ni dia akan turun sendiri. Itu function ducking. Alright. Okay. So sebab kita tak ada voice over, kalau nak awak boleh try masukkan voice over. Record voice over awak dekat telefon ke ataupun boleh record. Contoh for example saya record direct dekat sini, tengok.
Kejap saya mula dekat sini. So bawah ni kalau perasan, sekejap saya naikkan yang tengok. Okey, tengok Okey, kalau perasan dekat kita ada audio A1, A2, A3. So video kita semua masuk dekat A1. So now saya ada audio dekat yang A2. A2 tu awak nampak ada gambar mic ni, voice over record dia. So bila saya tekan voice over record, okey, kita tak boleh record direct macam ni. Sebab apa? Sebab mic saya terbuka. So apa kita nak kena buat? Kita kena mute dulu yang dekat kita punya kita punya track nombor 1 tu. Kita kena mute dulu supaya audio kita ni dia tak re-record balik lah. Okey, so sekarang ni saya cuba record saya punya audio dulu. Nanti awak tengok saya tunjuk dia punya efek ducking dia macam mana. So untuk record audio, kita pergi dekat mana-mana track kita nak jadikan record audio. Jadi saya pilih sini track A2. So awak nampak ada gambar mikrofon ni, klik saja nanti nombor dia akan keluar. Okey, ini adalah cubaan suara. Oh, dia ada double dia. Okey, sorry. Dia akan jadi double sebab saya on mikrofon dengan saya punya speaker je. Saya off speaker dulu. Saya off saya punya speaker. Now saya record balik lah 2, 1. Hai, ini adalah kawasan makan di mana banyak penonton-penonton dan penduduk yang makan di sini. Dan ini pula adalah kawasan di mana tempat parking kereta. Okey, habis. So ini saya punya voice saya tadi tu. So bila saya playback balik ni saya punya voice. Hai, ini adalah kawasan makan di mana banyak penonton-penonton dan okey, so bila saya dah ada record saya punya voice kat sini, okey, so saya unmute balik yang dekat track nombor 1 tu. Yang dekat audio yang ni saya ambil ducking ni tadi, yang untuk gambar makcik ni tadi. Saya tukar yang ni, saya ambil ambient saya ambil ducking. Okey. So dekat sini saya ambil ducking. Yang dekat kereta ni pun saya select ni, saya ambil ducking. Alright, okey. So bila kita setkan kita punya ducking dekat sini. Alright. Cuba kita dengar Okay, so sekarang ni dia tak ada efek apa-apa dekat sini. Okay, sebab kita dah selectkan kita punya ducking. Okay, now sebab apa dia tak ada efek apa dekat audio saya punya voice ni, saya tak buat declaration dia apa-apa. Sebab awak tengok bila kita pilih yang audio yang ni, nampak tak bila kita select ducking dia bagi tahu ducking ni kena against apa, dia kena lawan dengan apa. So dia lawan yang kita select ni adalah lawan dengan dialog. So saya punya voice over ni, saya kena klik pada voice over, saya kena ambil dialog. Tekan pada dialog, saya clean upkan saya punya dialog ni dulu. Okay, saya naikkan dia punya volume sikit. Alright, okay, now bila saya playback balik, tengok Hai, ini adalah kawasan makan di mana banyak penonton-penonton dan penduduk yang makan di sini. Dan ini pula adalah kawasan di mana tempat parking kereta. Okay, so dekat situ kita nampak dia dah ada, dia boleh detect kat situ kita punya audio ducking kita. Okay, kalau rasa sensitivity dia tak berapa sangat, okay, ataupun amount dia tak berapa sangat, kita boleh adjust lah kita nak yang macam mana. Okay, so kita boleh adjust. Okay, kita dengar balik, tengok. Hai, ini adalah dengar bila saya playback balik, dengar Hai, ini adalah kawasan makan di mana banyak penonton-penonton dan penduduk yang makan di sini. Perasan tak tadi dia punya audio dia dah apa tu? Dia auto tone down. Yang makan di sini. Dan ini pula adalah kawasan di mana tempat parking kereta. Okey, itu function audio ducking. So jadi kita tak payah pakai volume up, volume down, volume up, volume down, dia automatically akan generate ducking dekat sinilah. Alright, okey. So kalau nak try buat, cuba try buat. Okey, pergi dekat A2 ni. Okey, tapi yang jangan awak kena off awak punya, tutup awak punya tutup awak punya speaker mic dekat atas laptop. Ni try ni kita tak pakai equipment lagi. Try saja, tutup awak punya speaker dekat laptop tu. Lepas tu mute yang this one.
track 1, lepas tu track 2 tu tekan yang mikrofon audio ni, cuba try buat voice over. Tengok apa jadi. Lepas tu pakai yang ducking tu. Jadi tak? So kalau video tu pun kita pilih dialog, dia jadi juga ducking. Tak. Dia mesti sepatutnya satu tu dialog, satu lagi tu adalah sebagai ambient lah. Tapi kalau video yang ada dialog tu kita tak boleh buat ducking. Sebab sebenarnya ducking ni adalah untuk music background sahaja. Alright. So kena fahamlah konsep dia macam mana. Sebab kita tak masukkan music background lagi ni. Kita masukkan
Okey, boleh? Boleh sir, Boleh. boleh. Alright. Okay. So kalau boleh. Alright. Okay, now maksudnya itu adalah cara untuk kita nak adjust kita punya audio dan macam mana kita nak buat recording lah. Kita punya voice recording. Okay, cuma voice recording ni sebenarnya dia tak bersesuaian lah dengan cara yang saya ajar awak sekarang ni. Sepatutnya dia kena ada microphone setup. Lepas tu kita kena ada a good punya sound booth. Ini macam yang recording ni adalah saja kita nak try sample lah. Tapi kalau kita dah masukkan mikrofon, kita dah cucuk kat laptop kita, external microphone dan sebagainya, kita boleh terus pakai function dialog voice over recording direct daripada kita punya software lah. So kita tak payah pakai software-software yang lain untuk kita nak buat kita punya audio recording. Alright, okay? Boleh? Right, okay. So sampai ni saja untuk kita punya kelas malam ni. Cuma saya nak minta you guys tambah sikit lagi nanti untuk kita punya ni. Pergi dekat site, okay. Hari tu saya ada bagi tahu dengan awak ada satu nama site dia Pixabay. Pernah dengar kan Pixabay? Jap, saya share. Pixabay. Pixabay. Nampak kat skrin kan Pixabay ni? Nampak? Okay. Pergi dekat Pixabay tu, awak nampak ada satu, dia ada banyak tab ni, explore, photo, illustration, vector dengan music. Okay. Pergi dekat bahagian music. Okay. So, pergi ambil apa-apa music yang ada kat sini, download, okay, apa-apa music. Lepas tu cuba masukkan balik dekat dalam kita punya track yang kita dah buat ni. Okay. Masukkan track ni. Lepas tu cuba tengok macam mana kita volumekan, kita tone downkan volume kita based on pada kita punya footage. Okay. So, carilah music background yang bersesuaian dengan footage yang ada ni. Yang footage ni tak payah masuk tau. Footage ni cuba try masukkan music background. Footage ni sebagai main. Lepas tu music background tu sebagai yang buat ducking tadi tu. Awak tengok macam mana dia effect pada yang kita punya audio ni. Lupa untuk saksikan lakonan. Okay, boleh? Minimum berapa download tu? Satu je. Ambil cari satu lagu saja. Tak payah cari banyak. Cari satu lagu, letakkan dia dekat audio, dekat track 3 ni. Lepas tu setkan dia sebagai music. Lepas tu cuba buat ducking, tengok dia jadi macam mana. Okey. Boleh? Boleh. Alright. Fikri okey? Boleh sir. Alright, Boleh. cantik. Alright. So nanti settle video tutorial ni saya akan upload dekat dalam awak punya Google Classroom. So kalau nak tengok balik boleh tengok balik nanti. Alright? Okey, sir. Alright. Alright sir. Alright. Okey. Kalau tak ada apa, saya rasa itu saja. Kita sudahi kelas kita dengan tasbih kifarah dan solatul as. Alright, thank you kelas. Assalamualaikum. Terima kasih sir. Sama. Terima kasih.